Aduh, cerita Fasha Sanda ni memang buat kita rasa sayu dan terinspirasi. Dia ni bukan macam sesetengah artis yang datang dari keluarga senang, tapi dia bangkit dari kesusahan. Jadi, Fasha ni umur dia 42 tahun. Dia ceritalah pasal zaman kecil dia dulu. Memang susah gila. Dia dibesarkan oleh mak dia yang tunggal. Mak dia bersusah payah besarkan dia dengan kakak-kakak dia. Sampai sekarang dia ingat lagi. Masa kecil-kecil dulu, diorang terpaksa catu makanan. Bayangkan, nak makan pun kena jimat. Ada satu cerita ni masa dia dekat Perlis. Jiran diorang ni kaya sikit. Bolehlah beli aiskrim untuk anak-anak diorang. Fasha dengan kakak dia hanya mampu tengok je. Dia siap cakap dekat kakak dia, "Tak apa, nanti mama balik kerja, kita makan aiskrim." Tapi sebenarnya memang tak mampu pun masa tu. Sedih kan? Fasha cakap bukan mak dia tak mampu langsung, tapi mak dia kena berjimat sebab ada benda lain yang lagi penting nak diutamakan. Pengalaman ni lah yang buat dia jadi kuat dan cekal sampai sekarang. Sebab itulah bila dapat peluang kerja, dia tak pernah tolak. Dia tahu ramai lagi orang yang susah. Pengalaman hidup susah ni selalu ingatkan dia untuk terus bekerja keras. Alhamdulillah, sekarang ni bila dah dewasa, Allah gantikan kesusahan tu dengan kesenangan sikit. Bukanlah kaya raya, tapi at least adalah tempat nak berteduh, makan minum cukup. Dulu, dari sekolah rendah sampai petang, makan pun kena catu. Kadang-kadang nasi dengan telur je. KFC tu mungkin setahun sekali je dapat makan. Kalau beli apa-apa pun, kena kongsi dengan adik-beradik. Terima kasih kerana menonton Chua Viral TV. Jangan lupa like, komen dan subscribe untuk terus dapatkan update terkini tentang dunia hiburan Malaysia. Jumpa lagi di video seterusnya. Stay tuned untuk lebih banyak kisah sensasi.